Geng, geng, geng SMK. Hari ini kita belajar tentang ikhlas. Jika kita berbuat baik, kita mestilah ikhlas. Dan jangan harapkan sebarang balasan. Kena niat kerana Allah. Faham ya? Ustaz, saya ada soalan. Minggu lepas saya minta RM5 dari Bo nak beli makanan. Maksudnya, saya tak payah bayar lah kan? Sebab Bo kena ikhlas. Okey, Ustaz nak tanya, Bo. Duit tu kamu bagi pinjam atau kamu belanja dia? Saya bagi pinjam lah Ustaz. Sebab dia cakap nak pinjam. Tak cakap pun suruh belanja. Kalau macam tu, kamu kenalah bayar apa? Sebab hutang wajib dibayar. Ha, dengar tu Apan. Tunggu apa lagi? Bayarlah cepat.